Cik Mat. Cari apa tu? Boleh saya tolong? Maafkan saya kerana menyelongkar dapur ini tanpa izin. Saya nak cari bekas air, tapi dari tadi tak jumpa. Oh, ini dia. Nak isikan airnya sekali ke? Iya. Ini dia Cik Mat. Dan ini ada satu bungkusan nasi untuk Cik Mat. Ambillah buat bekalan semasa dalam perjalanan nanti. Terima kasih. Kamu sungguh baik hati. Sama-sama. Semoga Cik Mat selamat dalam perjalanan nanti ya. InsyaAllah. Ayah, semasa saya meronda sepanjang hari tadi, saya dapat berita daripada orang kampung bahawa orang Inggeris yang diketuai oleh Duff dan Walker sudah menghilir Sungai Lebih untuk datang ke Kuala Ampul ini. Mereka seperti dah tahu kita berada di sini. Kita tinggalkan tempat ini dan mudik ke Sungai Petang. Harap-harap pengeluaran kita ini tidak dihebahkan oleh orang kampung di sini. Susah nak cakap, Datuk. Ada orang kita menyelbahi kita dalam perjuangan ini. Tapi banyak juga orang yang menyokong pihak Inggeris. Kalau tak, macam mana mereka tahu pergerakan kita? Berhentilah sekejap kecek pasal perjuangan. Sampai bila pun tak habis. Nah, makanlah ubi rebus yang masuk ni. Masih panas lagi. Mac, Ya Cik Mat. saya nak tumpang tanya, boleh tak? Cik Mat nak tanya ke apa? Budak perempuan yang bekerja di pondok masak tu, siapa nama dia? Oh, budak kuih tolong Cik Mat pagi tadi tu kau. Ya. Ayah, Datuk, nampaknya kita tak boleh bertahan lama di sini juga. Kabarnya, Inggeris sudah berada di Sungai Petang. Mungkin sekarang ini mereka berada tak jauh dari kita. Kalau begitu, lebih baik kita keluar dari Sungai Petang ini. Kalau itu keputusannya, baiklah. Kita mengilir ke Sungai Petang dan bertempur dengan mereka. Tak ada gunanya kita bunuh setiap kali mereka datang. Hati-hati semua. Lihat, mereka di sana. Ayo, marah! Serang! Teruk kita diserang. Ini tak boleh jadi. Kita beronda sekarang. Mereka terlalu ramai. Ayo, berbut! Sudah semua, kita tinggalkan tempat ini. Harap-harap pihak musuh tidak lagi mengikuti kita. Abang Mat, kabarnya Clifford dan orang-orangnya telah mencari kita hingga berminggu-minggu lamanya.
Ish, apa jadi kepada mereka selepas tu, Awang? Agaknya kerana tak juga dapat mencari kita selepas itu, mereka pun keluar dari hutan dan pulang ke Pahang dengan perasaan hampa. Baguslah kalau macam tu. Daripada mereka menghambat kita tak henti-henti sampai ke lebih ni. Orang Inggeris tu ramai. Patah hilang sentiasa berganti. Tak macam kita. Kalau berkurang tak pernah berganti. Banyak itulah yang akan berjuang. Sabar je lah, Awang. Kita berjuang untuk bangsa dan negara. Kita ikut jalan Allah. Suatu hari nanti, kita pasti akan merdeka daripada mereka. InsyaAllah. Kau dengar tu Kasim? Sampaikan Lena si Kasim kepenatan. Tak sangka Abang Mat kahwin kali kedua. Melepas aku. Dah lama aku berkenan dengan Esah tu. Apa nak buat? Hanya selamat dijak kabulkan. Dah lama agaknya Mak Kira berkenalkan si Esah tu. Esah tu bukan orang lain dah tu. Dialah satu-satunya gadis yang sudah lama mengikut rombongan kita. Banyak biasanya dalam membantu perjuangan kita. Alhamdulillah. Semoga mereka tu berkekalan hingga ke akhir hayat. Amin. Silakan makan, Datuk. Hari ni kita dapat makan nasi minyak. Dia dah gambling, Datuk. Alhamdulillah. Sesekali dapat makan lauk orang kahwin. Seronok juga ya. Marilah kita makan sama-sama.